ajaran liberal terpesong daripada ajaran Islam. Bukan terpesong, bukan dari ajaran Islam. Dia kata ajaran yang terpesong ni daripada Islam, terpesong. Itu baru betul. Liberal bukan daripada ajaran Islam. Siapa Tok Guru liberal? John Locke. Orang Yahudi berbahasa Inggeris, hidup di abad ke-18. Okey, bukan orang Islam. Itulah maknanya asal pengasas ajaran liberal atau liberalism atau liberalisme yang sangat dikagumi di barat sekarang. Okey, dia pecahan daripada sekular. Yang memisahkan agama dari kehidupan masyarakat. Dalam liberal ini, masing-masing individu ada hak. Mu nak liwat ke, mu nak apa benda gay ke, nak lesbian ke, tak ada orang boleh larang. Asalkan dia tak melakukan jenayah. Faham lagi? Dia bukan dari ajaran Islam. Orang-orang liberal ni menganggap Nabi mereka John Locke. Orang kafir, agama Yahudi, pengasas ni, ajaran liberal ni. John Locke, orang Yahudi, bangsa Inggeris. Kok mana mari Islam?